Itu broker yang tutup bang, bukan market yang tutup. Itu kena faham Okey. Jadi sekarang ni kalau korang tengok kripto kan, tu Kak Sugita tadi duk entry lagi buy tu BTC tu. Lagi tak ada hari yang tutup tu. Buka dia 24 jam, 7 hari seminggu. Jadi langsung tak ada waktu di mana market tutup. Sebenarnya market memang tak pernah tutup pun. Itu dia cerita. Okey, jadi bila pasaran dibuka untuk urus niaga, kita sebagai trader, okey, kita boleh buy and sell, beli dan jual mana-mana instrumen yang diniagakan pada masa tersebut, yang didagangkan pada masa tersebut. Okey. So secara detail dia, secara detail dia akan ada 5 session. Okey. Yang pertamanya kita di Asia, kita di Malaysia. So Asia session. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 jam. Okey. Kenapa 10 jam? Sebab kita punya time zone bermula daripada China, Japan sampai sana sampai ke sebelah sini Asia. So itu adalah session yang valid bagi negara-negara Asia lah. Kita nampak Asia dulu sebab kita duduk kat Asia. Kalau kat US, dia nak nampak Asia dulu ke dia nampak US dulu? Dia mestilah nampak session dia dulu. Jadi tak perlu kita nak banding siapa dulu. Dia adalah waktu urus niaga yang universal lah. Yang kita kena faham benda tu. Okey. Dan yang kedua adalah Europe session. Kalau katakan Europe session ni pun sama juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jam. Sebab banyak negara di Europe merangkumi beberapa time zone. Okey. Dan London session 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 jam je. Sebab dia satu negara je. Okey. Dan waktu bekerja dia 8 jam sehari. Official. Bank buka dan tutup. Company, investor besar-besar 8 jam sehari kerja. Okey. US session ada lebih kurang dalam 9 jam. Merangkumi beberapa negara di belah benua Amerika belah sana. Kanada, US belah sana. Okey. Dan yang last sekali adalah Australia session. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Merangkumi belah New Zealand, belah Australia semua tu. Okey. Dan benda ni berlaku selama 24 jam sehari. Ada session yang bertindih. So kau nampak korang biasa nak trade pukul berapa? Waktu mana? Jadi korang kena berhadapan dengan market yang buka pada waktu tersebut. Okey, waktu tersebut. Apa maksud waktu tersebut? Kena tengok. Kalau kita trade gold, investor besar yang ada duit banyak, kebanyakannya berada di US session. Dulu, masa mungkin 10 tahun lepas, boleh cakap macam tu. Sekarang ni, session Asia pun ada juga investor-investor, bank-bank yang duit banyak. Belah China, belah JPY. Dulu JPY lah, dulu Japan lah. Apa-apa Japan. Aussie. Dua tu je. Masuk China, boom, habis tenggelam yang lain. Dia pun duit banyak juga. Okay. London is London lah. Okey. Jadi kita kena tengok session mana yang kita nak masuk di dalam market. Kena tengok, kena faham dan kena tengok. Okey. So dalam kita punya trading hours, kita refer kepada 5 session. Yang mana dah tahu, yang mana tak tahu sekarang baru tahu. Ke ramai dah yang tahu pasal 5 session ni? Baru tahu cikgu. Baru tahu. Baru tahu. So akhirnya ada orang bagi tahu alhamdulillah. Dapatlah ilmu baru sikit. Okeylah, tu je lah malam ni. Cukup tahu tu je. Okey, sekian, terima kasih. Jangan sentuh. Sabar dulu, minum dulu. Air paling sejuk di sana saya. Pipi dulu. Okey, jom. Next. Apa dah?
Ya. Okey. So, kita tengok dari sudut teknikal pula boleh kita tengok dari sudut teknikal korang kalau tengok benda ni korang boring tu. Tu dah ada hampir yang tertidur, dah start cucuk rokok. Ada saya tengok. Kan dah start vape, dah start bancuh kopi. Boleh bantu saya jangan conteng skrin saya boleh? Okey. Kalau tunjuk ni je korang mesti boring je, confirm. Tengok tu kat Raudah. Nampak? Memang confirm. Cikgu buka webcam cikgu, lambat sikit ngantuk. La ilaha illallah, kenapa pula aku nak kena buka webcam? Okey. Korang hanya tegang mata bila nampak candle. Betul tak? Nampak candle je, tak tidur 3 hari pun tak apa. Tengah makan durian ni, wah sedap. Betul, cikgu. Okey, jadi kita tengok daripada sudut teknikal. Tengok dari sudut teknikal. So, teknikal kita adalah bermakna teknikal cat candle korang. Korang tengok contoh yang saya ambil ni, candle daily. Okey. Pada tarikh 20 Ogos, candle daily sebatang yang bullish ni. Okey. Candle yang cantik solid ni. Okey. So, candle daily 20 Ogos ni dibentuk oleh 6 batang candle H4. Betul? Betul ke tak betul? Betul. Siapa yang tak setuju dengan saya? Siapa yang tak setuju dengan saya? Sebatang candle solid ini dibentuk oleh 6 batang candle H4. Yang pertama bermula pukul 6 sampai 9, 10 sampai 1, 2 sampai 5, 6 sampai 9, 10 sampai 1, 2 sampai 5 pagi. Okey, terbentuknya sebatang candle daily. Okey, fahamkan dulu fahamkan dulu Semua setuju? Setuju. Setuju. Orang setuju? Setuju, cikgu. Kalau orang setuju, kita pergi setuju. Okey. Di dalam 6 batang candle H4 tu tadi, ada 24 batang candle H1. Betul ke tak? Betul. So, yang pertama adalah membentuk H4 pertama, betul? 4 batang berikutnya, H4 kedua, ketiga, keempat sampai ke 6. Okey? Dan kau nampak apa yang saya tanda dengan marking arrow hitam ni? Kau tengok masa di bawah tu. H4 close, H4 open, H4 close, H4 open, H4 close, H4 open, H4 close dan H4 open, H4 close dan H4 open. Faham Faham tak? Faham, cikgu. Faham So, disarankan untuk monitor reaction di lower time frame. Sebab kita entry di lower time frame, betul? M1, M5 dan M15 untuk kita entry. Tapi disarankan untuk monitor pada waktu H4 open dan H4 closing. Sebab berkemungkinan besar untuk berlaku reaction ataupun big movement, sama ada continuation ataupun reversal di valid watching zone pada waktu-waktu tersebut. Korang translate, orang selalu tanya saya, kenapa tak tengok H4, kenapa tak tengok H4? Sebab H4 mengelirukan dari segi waktu trading sekarang ni. Okey, so terserah. Kalau korang masih berpegang pada waktu tu pun boleh, tak salah. Yang penting pecahkan dia kepada H1. So bermakna pukul 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11.
bermakna pukul 9 sampai pukul 11 pagi. Betul? Sesi yang pertama yang di bawah ni, nampak? Berapa pit tu tak ada cerita lah. Nampak? Yang ni duduk sini je. 3 jam pertama, candle duduk di sini je. Start pukul 9 je, dah ada movement. Nampak? Dan dia continue. Jadi korang entry sewaktu ini. Dia nak terus terbang tu, itu adalah korang punya confirmation. Nampak tak ni? Dia, korang mesti entry di waktu sini. Cuba korang entry kat bawah ni, direct. Nampak? Continue. Macam tu. Nak naik lagi, waktu ni lah dia buat pullback, korang entry jalan. Nampak? Siapa tu? SK, tolong bantu SK, jangan content screen saya boleh. Saya rekod ni. Tak perlu dah kau content. Boleh? Faham Faham Okey. Faham je. Jadi next. Apa pula? Okey. Come back kepada kita punya sesi tadi. Okey, sesi tadi. Disarankan untuk fokus session yang bertindih kerana berkemungkinan besar market volatile dan berlaku reaction atau big movement, continuation atau reversal di value watching zone. Yang saya tanda di bawah ni adalah waktu-waktu H4 close dan H4 open. Adalah waktu-waktu yang contoh kripto pada weekend. Okey, kripto pada weekend. Volume dia tanpa ada bank punya entry. Faham? Siapa tadi? Kak Jun Yasin, betul? Ya. Kena faham weekend tak ada volume bank untuk kripto. Faham Okey. Pasal tu dia bergerak tapi tanpa bank punya volume. Itu sahaja beza. Selain daripada weekend, ada bank punya volume lah. Maksudnya ada official working hours daripada bank ke, daripada big investor ke, ada. Tapi weekend tak ada. Itu weekend ada big jual tu jatuh laju, ada? Tak apa. Sebab